第三把钥匙，一起叫周麦朋友闲聊下课的用法，读书还是工作啊？非常高兴能够在第三把钥匙见到你，我们正式开始。3.1课的用法，读书还是工作啊？想象一下自己问别人还是，上完这堂课你能用可来问还是掌握谁的说法？单词累积量达到了110。乌兰卡基嘟噜，先来复习。我跟着妻子搬过来，马来该怎么说？是的 saya ikut isteri saya pindah ke sini. Saya ikut isteri saya pindah ke sini. 要不要加 saya 来注明我的妻子都没有关系，想直接说 saya ikut isteri pindah ke sini 都可以接受，或者是更简短的 saya ikut isteri。我孩子在这里工作，怎么说？是的 anak saya kerja kat sini. Anak saya kerja kat sini 或者更简短 anak saya kerja sini 都可以接受。你好奇对面的姐姐是否来旅游的，你说是 Kak datang sini melancong ke? Kak datang sini melancong ke? 或者 Kak datang sini sebab melancong ke? Kak datang sini sebab melancong ke? 记上情景，她说她来这里是因为丈夫，她会说是的 Bukan saya datang sini sebab suami. Bukan saya datang sini sebab suami. 那个 bukan 你换成打，或者 saya ikut suami datang sini 就够了。Saya ikut suami datang sini 就够了。Kami mulai sekarang，我们现在开始。表达还是工作还是读书嘛，来回是 kerja ke belajar kerja ke belajar kerja ke belajar kerja ke belajar 还是妈去？是的，可你已经会了。你来这里工作还是学习？Awak datang sini kerja ke belajar? Awak datang sini kerja ke belajar? Awak datang sini kerja ke belajar? Awak datang sini kerja ke belajar? 你来这里工作还是什么？是的 Awak datang sini kerja ke apa? 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 Ke apa 就还是什么这样的用法。你是zuhal 还是 Imran？ 是的 Awak zuhal ke Imran? Awak zuhal ke Imran? Awak zuhal ke Imran? 你喜欢我还是不？马来会是是的 Awak suka saya ke tak? 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 可以还是不？是的 Boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh ke tak? 就当你问别人可不可以的时候，你可以说 Boleh ke tak? 或者更简短的就 Boleh tak 都是可以接受的。可以还是不可以？马来会是是的 Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? 你可以还是不可以？马来是 Awak boleh ke tak boleh? Awak boleh ke tak boleh? Awak boleh ke tak boleh? 当然，你也可以只说 Awak boleh ke tak? Awak boleh ke tak? 也是可以接受，不一定要把 boleh 说出来。你要吃还是不？是的 Awak nak makan ke tak? Awak nak makan ke tak? Awak nak makan ke tak? 你这里人还是不是？是的 Awak orang sini ke bukan? Awak orang sini ke bukan? Awak orang sini ke bukan? 那在这里呢，我们比较不会说 Awak orang sini ke tak，虽然也有人可能会这样用了，但更加正确的是不敢。你是不是这里人？是就 yeah， 不是就不敢这样。我们继续。你是zuhal还是不是？是的 Awak zuhal ke bukan? Awak zuhal ke bukan? Awak zuhal ke bukan? 这是我的还是不是？Ini saya punya ke bukan? Ini saya
punya ke bukan. Ini saya punya ke bukan? Ini saya punya ke bukan？的马来是的，punya punya punya。那这个呢，我不读 punya punya，我们读作 punya punya，标准是 punya 了。我们继续，这是谁的？你猜猜看。是的，ini siapa punya？ini siapa punya？ini siapa punya？这是我的。是的，ini saya punya。ini saya punya。ini saya punya。这不是你的。是的，ini bukan awak punya。ini bukan awak punya。ini bukan awak punya。短对话一，你要一个还是两个？马来会是我告诉你，awak nak satu ke dua？awak nak satu ke dua？awak nak satu ke dua？我要一个就好。你想想看，这是怎么说？是的，saya nak satu je。saya nak satu je。saya nak satu je。一，satu satu satu。二，是的，dua dua dua。标准是读 dua dua，但口说我们发成一的音 dua dua dua。短对话二，你要去学校还是不？马来会是的，awak nak pergi sekolah ke tak？awak nak pergi sekolah ke tak？awak nak pergi sekolah ke tak？当然，如果你想说awak nak pergi sekolah ke，都可以接受，但这个是你要去学校吗？你要去还是不？awak nak pergi ke tak？其他可接受的表达方式，awak nak pergi ke，你要去吗？awak nak pergi ke tak nak？你要去还是不要？或者 awak nak pergi ke tak nak pergi？你要去还是不要去？都可以接受。我再念一次 awak nak pergi ke？awak nak pergi ke tak nak？awak nak pergi ke tak nak pergi？这些都可以接受。我们继续。不，我不想去。是 tak saya tak nak pergi。tak saya tak nak pergi。tak saya tak nak pergi。短对话三，你是叶涵还是不是？马来会是的，awak Yehan ke bukan？awak Yehan ke bukan？awak Yehan ke bukan？不是，我是光洁。bukan saya 光洁。bukan saya 光洁。bukan saya 光洁。短对话四要结束了，这免费吗？马来会是 ini percuma ke？ini percuma ke？ini percuma ke？免费的马来是的 percuma percuma percuma。但马来朋友更常用 free 啦，其实那这个呢 percuma 我们并不会读成 percuma， 那是标准的，口说是一的音 percuma percuma。我们继续，这免费的吗？你觉得该怎么说？是 ini percuma punya ke？ini percuma punya ke？ini percuma punya ke？ini percuma punya ke？不是2令吉，好先告诉你吧，bukan 2 ringgit，bukan 2 ringgit，bukan 2 ringgit。免费是 percuma percuma， 令吉呢？刚我们学了。是的 ringgit ringgit ringgit， 标准的话是读 ringgit ringgit， 但口说我们把那个 i 发成一的音，所以变成 ringgit ringgit。短对话五，你要还是不要？马来会是的 awak nak ke tak nak？awak nak ke tak nak？awak nak ke tak nak？马来朋友很常用 awak nak ke tak nak？你要还是不要？不要，我不喜欢。马来会是 tak nak saya tak suka。tak nak saya tak suka。tak nak saya tak suka。短对话六，这样你做好还是什么？
是的，panggil awak Zuhal ke apa？panggil awak Zuhal ke apa？可以叫我 Zuhal 就好。是的，boleh panggil saya Zu je。boleh panggil saya Zu je。boleh panggil saya Zu je。短对话七，哥来这里工作还是不是？再来看，是 Bang datang sini kerja ke apa？不是 Bang datang sini kerja ke bukan？ 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 是的，我来这里工作，马来会是 Ya, saya datang sini kerja. Ya, saya datang sini kerja. Ya, saya datang sini kerja. Hadapi dunia sebenar 面对真实世界。有人对你说，你说，他对你说的是 datang sini kerja ke belajar? Datang sini kerja ke belajar? 你说是的，任何合理答案都可以接受。如果你来这边工作，那你可以说工作来学习，说来 belajar saya datang sini kerja 或者 saya datang sini belajar。什么都不是就 tak saya jalan-jalan 或者 urusan pribadi。他刚刚说的是 datang sini kerja ke belajar。你好奇对方要去吃东西还是什么？你说 nak pergi makan ke apa？ nak pergi makan ke apa？ nak pergi makan ke apa？就像仅仅他要去厕所，他会说是 saya nak pergi tandas， saya nak pergi tandas。你要出门，但朋友还在犹豫要不要一起去，你不耐烦问对方要不要去，你说 awak nak pergi ke tak？ awak nak pergi ke tak？ 你要去还是不？或者 awak nak pergi ke tak nak？ awak nak pergi ke tak nak？ 或者 awak nak pergi ke tak nak pergi？ awak nak pergi ke tak nak pergi？ 这些都可以接受。我们继续。对，最后一行那个补一个 pergi。awak nak pergi ke tak nak pergi？ 就像对话，朋友让你去就好，他不想去，他会说：“你觉得是什么呢？你去就好。” awak pergi je lah。awak pergi je lah。awak pergi je lah。那后面那个 saya tak nak pergi 也可以加下去 ，saya tak nak pergi 我不想去，看你自己了。这是他的怎么说 ？Ini dia punya。Ini dia punya。Ini dia punya。你是他哥哥还是不是？怎么说？是的 ，awak abang dia ke bukan？ awak abang dia ke bukan？ awak abang dia ke bukan？ awak abang dia ke bukan？ kawan baru awak 你的新朋友，都是这些。知道他们怎么念、怎么读吗？不确定的都可以评论区留言。Muka sebenar mereka 他们的真面目。可还是妈去 punya 的 satu i dua percuma 免费，英文就 free ringgit 令吉。Tamat bangga dengan awak。Jumpa lagi dan jaga diri，珍重再见。